Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda bayangkan sebuah mesin boleh cipta puisi yang betul-betul boleh sentuh hati kita? Bunyi macam mustahil kan? Tapi hari ni kita akan tengok satu cerita yang sangat luar biasa di mana seni pantun kita yang dah berzaman lamanya bertemu dengan teknologi AI. Dan semua ni dalam satu misi penting untuk selamatkan warisan budaya kita. Sedap didengar kan? Bunyinya macam klasik sangat, macam datang dari buku-buku lama. Penuh tradisi, penuh makna. Tapi, ada satu rahsia besar pasal pantun ni. Pantun ni sebenarnya dicipta oleh mesin. Ya, dihasilkan oleh AI dalam masa tak sampai 3 saat pun. Anda tak salah dengar. 3 saat. Dan inilah persoalan besar yang kita nak rungkai sama-sama hari ni. Macam mana sesuatu yang penuh seni, penuh jiwa macam ni, boleh datang dari logik sebuah mesin? Jadi, ini bukan cerita pasal teknologi semata-mata tau. Ini sebenarnya satu kisah tentang bagaimana kod-kod komputer boleh tolong selamatkan budaya kita. Ini misi penting untuk pastikan warisan nenek moyang kita ni tak hilang ditelan zaman digital. Okey, jom kita masuk lebih dalam. Persoalannya, macam mana semua ni bermula? Semuanya datang dari satu cabaran besar. Kita ada pantun, tradisi lisan kita yang dah ratusan tahun. Tapi, macam mana kita nak buat benda ni relevan? Nak buat ia cool untuk generasi muda zaman sekarang yang hidup dengan telefon, dengan internet? Dan jawapannya adalah aplikasi pantun AI. Fikirkan projek ni macam jambatan inovasi. Ia sambungkan warisan kita yang paling lama dengan teknologi yang paling baru. Jadi, ia bukan setakat satu aplikasi biasa, tapi ia penghubung antara zaman dulu dengan masa depan kita. Okey, soalan yang mesti semua orang tertanya-tanya. Macam mana AI ni cipta pantun? Kan? Macam mana sebuah mesin boleh faham seni, faham bahasa yang puitis? Macam mana ia boleh berfikir macam seorang sastrawan? Jawapannya, AI ni dilatih untuk berfikir macam seorang penyair. Macam mana tu? Proses ni sebenarnya kita ajar satu model AI canggih, orang panggil deep learning, dengan bagi dia beribu-ribu contoh pantun. Tujuannya bukan untuk dia tiru sebiji-sebiji, tapi untuk dia betul-betul faham corak dan peraturan di sebalik setiap pantun yang hebat. Okey, dan ini cara AI tu belajar. Nampak macam kompleks tapi sebenarnya logik. Mula-mula AI tu akan analisis struktur. Dia kena tahu pantun ada 4 baris. Lepas tu dia kena kuasai rima, corak ABAB tu. Wajib. Kemudian dia kena pandai kira suku kata untuk dapatkan ritma yang sedap didengar. Dan akhirnya, bila dia dah faham semua ni, barulah dia boleh gabungkan semua peraturan tu untuk cipta pantun baru yang original. Baik, kita dah tengok teknologinya. Sekarang, jom kita beralih dari kod kepada kemahiran. Sebabnya, projek ni bukan setakat pasal sastra atau kod je. Ia sebenarnya satu inisiatif pendidikan STEM yang sangat besar. Ia ubah terus cara pelajar kita berinteraksi dengan budaya dan teknologi. Dan dekat sini kita boleh nampak perbezaan yang sangat ketara. Dulu, belajar sastra mungkin banyak pasal menghafal, deklamasi, tafsir. Tapi dengan projek STEM ni, ia dah jadi pasal pemikiran komputasi, reka bentuk kejuruteraan dan penyelesaian masalah guna algoritma. Pelajar bukan lagi sekadar pengguna budaya, tapi mereka jadi pembina budaya itu sendiri. Satu anjakan yang sangat besar dari menghafal kepada mencipta. Hasilnya, pelajar-pelajar ni dapat satu set kemahiran abad ke-21 yang sangat penting. Kita bercakap pasal pemikiran komputasi, penyelesaian masalah yang kompleks, celik digital, kreativiti dan inovasi. Dan yang paling best, pembangunan budaya. Jadi mereka bersedia untuk masa depan. Tapi pada masa yang sama, akar umbi mereka tetap kokoh. Dan inilah matlamat utama dia, mesej paling penting sekali, iaitu untuk melahirkan pencipta bukan pengguna. Tujuannya adalah untuk memperkasakan generasi muda kita supaya mereka jadi orang yang cipta teknologi, bukan setakat jadi pengguna yang pasif je. Okey, jadi kita dah tahu macam mana ia berfungsi, apa kemahiran yang dapat. Sekarang mari kita lihat impak jangka panjangnya pula. Macam mana projek ini boleh menjamin masa depan budaya kita? Cuba bayangkan ni, dengan adanya aplikasi macam ni, seni pantun yang dulu mungkin rasa macam terperuk dalam buku teks, sekarang hidup balik. Ada beribu-ribu interaksi baru. Budak-budak boleh main, boleh cuba cipta pantun sendiri, semuanya di hujung jari. Ia jadikan satu seni purba ni relevan dan seronok untuk mereka.
Pendek kata, teknologi ni berjaya buat benda yang lama nampak cool balik. Ia bagi nafas baru pada pantun, pastikan ia terus hidup dan berkembang dalam dunia digital budak-budak sekarang. Sesuatu yang seronok untuk dibuat dan lagi seronok untuk dikongsi dengan kawan-kawan. Dan ini satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Falsafah di sebalik projek ni ialah AI bukan menggantikan guru, tapi memperkasa guru dan pelajar untuk menjaga warisan kita. Jadi AI ni bukan datang untuk ambil alih kerja cikgu. Tak. Sebaliknya, ia jadi macam satu alat, satu partner yang sangat hebat untuk bantu kita semua jaga warisan kita. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau AI boleh tolong kita selamatkan pantun, warisan apa lagi yang kita boleh selamatkan dengan cara yang sama? Fikirkanlah potensinya. Mungkin wayang kulit, tarian tradisional, permainan rakyat, potensinya tak terhingga. Terima kasih sebab luangkan masa bersama saya hari ini.